Kita semayang fardu lah, tiba-tiba tu imam kita semayang duduk, makmum di belakang semayang biasa sambil berdiri, tu imamnya duduk, sah ataupun tidak semayang kita di belakang ini? Itu soalannya, betul Jeff? Tu imam duduk, makmum berdiri, jadi sah ataupun tidak solat, terutama solat yang di belakang itulah, yang berdiri itu. Apa jawapannya? Siapa tahu jawapannya? Jawapannya ialah pertama, cara fikir dulu. Imam itu jika dia memang kena semayang duduk, kata Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Sebagai contoh, sebab jika dia tak duduk, dia semayang macam biasa, sakitnya akan bertambah. Itu alasan untuk duduk. Contoh ketika dia nak duduk, lutut, sakit persangatan, menyebabkan penderitaan, mengganggu nanti ibadah yang lain, dia perlu duduk, sah. Ataupun jika dia berdiri, dia akan jatuh. Orang bertaigo, orang bertaigo sarafnya tidak seimbang, berdiri macam sedang naik kapal, berombak-ombak pula di atas kapal itu. Tak semayang jadinya duduk, maka dia duduk, baru semayang, sah. Ataupun disebabkan oleh sebab-sebab yang mana sabarlah, yang menyebabkan dia tak boleh berdiri, dia pun semayang duduk. Jadi semayang orang itu sah ataupun tidak? Jawab itu dulu. Dalam keadaan tadi, semayang dia sah. Tiba-tiba dia layak jadi imam. Yang boleh semayang berdiri ni paling afdal mereka lah salah seorang jadi imam. Kata Imam Nawawi, seboleh-bolehnya yang duduk itu janganlah jadi imam. Carilah yang boleh semayang berdiri cara sempurna menjadi imam. Itu paling afdal. Tapi sekarang yang di belakang itu semua tak mampu. Aku Fatihah pun tak lepas. Nak tunggu lepas macam mana? Kan semua dok kata tak berani jadi imam, nanti tanggung habis dosa orang lain. Aduh, maka dia pula yang duduk kena jadi imam. Dia pun biasa jadi imam, mungkin dia tu imam, tapi dia accident. Jadi dia pun jadi imam. Okey, kamatlah. You all kamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jadi imam. Kemudian makmum tanya soalan. Sah tak sembahyang kami? Makmum yang tak mau jadi imam tu tanya, sah tak sembahyang kami? Ataupun wanita yang memang tak boleh jadi imam di surau, bertanya, sah tak sembahyang kami? Jawapannya disebabkan solat imam tadi solat yang sah, maka solat semua orang adalah sah. Tapi yang lebih afdal ialah imam itu imamnya sihat dengan solat yang sempurna. Tapi solat yang kita sebutkan tadi, imamnya terpaksa sembahyang duduk dan dia pula layak jadi imam, solat imam tu sah, maka solat makmum juga sah bersama imam. Jemaah itu jemaah yang sah.